Pemimpin PAS tak reti urus tadbir negara, tak reti tata kelola, tak reti bidang ekonomi dan tak reti nak cari hasil untuk negara. Jadi apa yang pemimpin PAS ni reti buat? Pergi masjid bagi kuliah saja ke? Kerja duk beribadah saja? Asal pakai lebay, pakai jubah, pakai serban, terus kena cop macam tu lah. Punya jumutnya orang yang berfikiran macam ni sebenarnya. Tapi tak heran pun sebab inilah naratif, gambaran yang dibuat oleh Walanon Ceplos kepada PAS selama ni. 68 tahun merdeka, tak pernah sekali pun PAS menjadi Perdana Menteri mentadbir Malaysia. Tapi apa yang kita dapat lihat hari ini? Menteri-menteri yang terbabit dengan tata kelola rasuah, salah guna kuasa, termasuk orang-orang yang dekat dengan Perdana Menteri. Itu tak kira lagi bekas tausa politik dia yang jadi pengerusi di 8 syarikat dalam bursa saham. Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan. Tata kelola, ada title doktor pun menipu scam. Lantik pula scammer jadi timbalan menteri. Bubung pula pok-pok komunis dalam beberapa kementerian. Dan itu bukan tata kelola di bawah kelolaan PAS. Dalam PAS ada ke macam tu kan? Kalau kita tengok Kelantan tu 30 tahun lebih di bawah pentadbiran PAS. Kosong. Zero kes rasuah. Bukan dekat Kelantan lah, SG4 semua clean. Keempat-empat negeri ni menteri besar dia dari PAS. Alhamdulillah tak ada lagi lah yang disabitkan salah oleh mahkamah. Yang ada cuma tuduhan-tuduhan tanpa asas dari Walanon Ceplos. Untuk cover geng depa lah. Do you have some pound sterling? Tak ada seorang pun pimpinan PAS ni yang menggugurkan tuduhan rasuah seperti tuduhan rasuah 47 dan 40 kes tu. Malah sepanjang 68 tahun merdeka ni geng, kita pun tahu siapa yang pegang ekonomi di Malaysia ni. Siapa yang memiliki hartanah-hartanah, bangunan-bangunan pencakar langit, kediaman-kediaman mewah. Banyak dimiliki oleh siapa? Itu bukan pentadbiran di bawah PAS. Selama ni juga kan, beratus ribu hektar tanah Rizab Melayu bertukar tangan kepada orang bukan Melayu. Bukan kerja PAS. Dah lah situasi dia macam tu. Lantik pula Menteri DAP jadi Menteri Wilayah dan Menteri KPKT. Boleh bayang tak macam mana nak jadi tu kan? Yang syoknya Walanon bangga terpaling maju, terpaling ekonomi lah. Padahal pegangan hartanah yang di bandar-bandar besar tu bukan orang Melayu. Last nanti kalau jadi macam Singapura, macam Penang, macam Palestin lah. Waktu tu menangis hayat mata darah pun tak guna dah woi. Bayangkan sekarang ni kan, puak motherfucker yang ada ni tarik habis, mansuh habis semua subsidi yang dinikmati sekian lama oleh rakyat, yang menyebabkan harga barang naik, kos sara hidup naik melambung, harga-harga barang import naik dan terus naik, beras tempatan hilang kan. Kos sara hidup lah ni okey ke tak okey? Tu tak kira lagi cukai-cukai yang dinaikkan berganda-ganda tu. Dengan harga minyak pun mereka buat naik. Tak pernah berlaku lagi dalam pentadbiran sebelum ni kan. Tak ada PM yang macam ni, melainkan PM pok-pok motherfucker ni je. Dan yang syoknya, ini bukan kerja PAS, ini kerja pok-pok Walanon motherfucker. Kalau tengok dekat SG4 ni, apa tengok Kedah yang kata tak reti nak bina ekonomi cari hasil. Kedah 2024 tahun lepas kutipan hasil tertinggi dalam sejarah negeri Kedah. Pelaburan masuk FDI 132 bilion, tertinggi dalam sejarah negeri Kedah dalam 4 tahun. Tu tak kira Terengganu lagi. Settle, bangunkan balik, sudahkan balik projek-projek yang tergendala, Gajah Putih terbengkalai zaman Barisan Nasional dulu. Jadi kat mana yang kata PAS ni tak reti tadbir urus, tak reti tata kelola? Jadi pemimpin-pemimpin yang jaga agama ni semestinya lah bersih dari sebarang salah laku rasuah, salah guna kuasa, salah laku moral, tuala berdarah weh. Habis tu kalau bukan PAS yang menjaga agama Islam selama ni, habis tu siapa dia? DAP, PKR, AMDA. Hampa buat lawak apa ni? Jadi gang fahamkan elok-elok. Jadi pastikan kita ni gang mati berusaha berjuang daripada mati tak buat apa duk tengok saja. Macam pok-pok Ceplos. Faham tu?